Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Terima kasih sudi kembali ke channel Nurihan Uthman. Ini pemandangan Pondok Orkid Rehan ya. Tak banyak yang ada. Baru-baru ni Rehan dah potong pokok kemboja yang ada di situ. So tempat ni menjadi lebih terang lah berbanding dulu. Di kesempatan kali ini Rehan nak share update tentang pokok wanda yang kepunyaan jiran Rehan ya. Dulu wandanya dah kaki ayam. Kemudian Rehan rescuekan pokok tu. Dan hari ni Rehan bercadang nak update lah. Sebab ada permintaan nak tengok apa kabarnya pokok itu. Kita tonton ya sampai habis. Inilah pokoknya kawan-kawan. Kemarin Rehan tanam dalam pasu ni dengan batu yang ada dalamnya. Dan dari batang yang lama ni berjaya tumbuh 2 pokok ya. Ni anak yang pertama dan ada satu lagi anak yang kedua. Setelah setahun lebih, alhamdulillah pokok ini tumbuh dengan baik. Cuma belum sampai masa nak berbunga. Akar dia pun okey lah pada Rehan. Nampak subur kan? Cuma belum berbunga dan mungkin pada penilaian kawan-kawan tidaklah subur sangat sebenarnya. Yang pokok ini, pasu ini Rehan tempatkan di tempat bawah net 50% semenjak awal. Tapi yang anaknya lagi satu, iaitu pasu yang kedua ni. Pasu yang kedua ni Rehan baru alih sebenarnya. Masa mula-mula Rehan pisahkan dia, Rehan tempatkan di tempat yang lebih cahaya, bawah pokok kemboja tu lah. Dan di dekat situ dia lebih dapat banyak cahaya dan daunnya kuning ya, lebih kuning. Kemudian Rehan tengok perkembangan dia tak sebagus pokok pasu yang pertama. Lalu Rehan pindahkan daripada pasu asalnya. Pasu asalnya ialah Rehan tanam dalam pasu yang lain ya kawan-kawan. Ini pasu asalnya kawan-kawan. Pokok yang kedua tadi Rehan tanam bersama pokok ini, yang dua lagi ni. Ya, tak pasti dia dua ni lagi wanda atau tidak, tapi yang dua ni bertahan dengan cahaya. Dia boleh berbunga. Ni ada keluar lagi satu kuduk bunga. Dan dia tahan dengan cahaya. Daunnya tak jadi kuning sangat. So Rehan fikir wanda yang tadi tu dia mungkin tak berapa tahan dengan cahaya yang kuat ya. Jadi Rehan pindahkan pasunya daripada sini ke pasu tadi. Jadi oleh kerana baru sebulan lebih ya Rehan pindahkan. Bila tengok perkembangan dia tidak ni ya, tidak memberangsangkan berbanding dengan mokara yang dua lagi tadi. So Rehan pindahkan ke dalam pasu lain ni dengan sedikit media arang. Untuk bantu pokok tegak je sebenarnya. Dan ikat dengan rebin ni supaya pokok tegak. Kemudian Rehan tempatkan bersama dengan tempat yang ini. Di bawah net 50%. So sekarang dapatlah tengok daun yang lebih hijau berbanding daun lama dia yang lebih kuning, kekuningan. Setakat ini saja update Rehan. Pokok yang pertama ni belum nampak lagi tanda-tanda nak berbunga. InsyaAllah kalau pokok ni berjaya mengeluarkan bunga, Rehan update lagi ya kawan-kawan. Terima kasih atas perhatian dan tontonan selama ini. Sokongan kamu semua sangat-sangat Rehan hargai. Hingga bertemu lagi di video yang lain. Bye. Assalamualaikum.